Okay guys, hari ni kita nak remap stage 2 A250. Let's go. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu A250 ni dah pasang water methanol. Untuk enjin dia pula, dia pasang open port intake, full exhaust system. Tu sahaja. So jom kita power run. Okey geng, setelah berkali-kali kita power run, ni hasil dia. Yang warna merah ni adalah stock. Yang mana kita dapat 217 horsepower dan 372 torque. Lepas tu yang warna biru ni adalah stage 2 tanpa water methanol. Kita dapat 246 horsepower dan 400 torque. Dan yang warna hijau ni selepas kita pakai water methanol, kita berjaya dapat 262 horsepower dan 411 torque. So, korang kat luar sana yang pakai kereta Mercedes berminat nak remap, boleh hubungi H Performance.